Burger dah siap bang? Siap dah bang. Berapa harga? Burger harga RM6.30. Okey. Okey, abang ambil dulu. Macam ni bang, saya sebenarnya niaga burger juga bang. Boleh tak saya nak tanya beberapa tips sikit daripada abang? Di bahasa mudah ni senang saja bang. Niaga burger jangan pening-pening. Yang penting satu saja, untuk beberapa faktor abang kena buat. Abang kena jaga kualiti, abang kena jaga serve customer abang dengan baik. Yang paling penting abang kena kena jaga sekeliling gerai abang. Pastikan bersih, pastikan kemas. Jangan apa-apa ada kotor kan. Benda tu lah. Dalam masa yang sama abang kena jaga kualiti betul-betul dengan customer. Sebab customer ni abang tahu lah kan, dia ni apa dengan kita ibaratnya macam raja sikit lah. Betul, macam-macam. Ya, macam ragam tu biasa. Tapi kalau disebabkan tak ada customer, kita pun tak boleh nak ada sale, kita pun tak boleh nak ada pula. Betul. So apa-apa abang cuba absorb dulu kan. Terapkan dulu apa tips yang saya bagi ni. InsyaAllah kalau kata tak jadi juga, kita akan ikhtiar dengan cara yang lain. Okey bang. Baik bang, insyaAllah. Okey bang, terima kasih banyak. Okey, baik. Beli. Assalamualaikum. Jual.